Seterusnya, persidangan sayap UMNO iaitu Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO secara rasmi bermula hari ini. Di pentas pemuda, ketuanya Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh mengumumkan peletakan jawatan sebagai Exco Melaka bermula minggu depan. Bagaimanapun, beliau yang juga adun merlimau kekal Ketua Pemuda UMNO. Yang letak jawatan ialah orang-orang Bersatu Melaka. Muhyiddin letak jawatan, Azmin Ali, Peja, Syarudin, Hanif, semuanya orang Bersatu Melaka. Iaitu ramai dalam Bersatu merasakan Muhyiddin patut berundur. Okay. Mengundurkan diri sebagai apa? Wallahualam bisawab. Sama ada mengundurkan diri sebagai Exco Kerajaan Melaka, tetapi saya tak yakin benda itu akan menjadi perbualan. Sebaliknya, saya yakin dan percaya apa yang dimaksudkan oleh Akmal ialah beliau berundur diri dari jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan mungkin juga beliau mungkin akan keluar dari UMNO itu sendiri. Ini sekadar telahan saya, tuan-tuan dan sekalian, sebab Akmal memberikan satu kenyataan yang begitu kriptik. Tetapi seandainya lah kita ambil pendekatan, benarlah Akmal memberikan kenyataan atau memberikan bayangan yang beliau akan berundur tidak lagi menjadi Ketua Pemuda UMNO dan juga tidak lagi menjadi ahli UMNO. Satu kumpulan yang ganas, orang asing yang mengancam orang Melayu, mengancam Islam. Jadi bila dikaitkan DAP dengan komunis, ia automatik nak mengaktifkan dalam fikiran orang Melayu ni satu ketakutan. Akhirnya dia macam MIC dengan MCA lah yang duk ugut kata nak keluar Barisan Nasional, tak keluar. Ini akhirnya akan jadi satu ugutan saja. No, for me Akmal betul. Akmal memang dia nak keluar. Tetapi Akmal keputusan itu kerana mungkin dia rasa macam dia tak boleh lagi bekerjasama dengan sebuah kerajaan yang ada DAP di dalamnya. Di mana Muhyiddin ni sebenarnya dia bukannya nak berkawan dengan kerajaan, tetapi dia orang-orang Bersatu ni, orang-orang kuat Muhyiddin ni, mereka dah sampai tahap tak kisah dah. Sebab tu saya kata jangan underestimate kepandaian dan ketajaman pemikiran Tan Sri Muhyiddin. Dia sebagai strategis, dia juga sebagai pentadbir. Muafakat Nasional memberi keutamaan kepada Muhyiddin dan Bersatu dan secara senyap pergi daftar Perikatan Nasional. Kalau itu berlaku, maka memang paling hebatlah satu tindakan strategik yang dibuat oleh Muhyiddin. Berkaitan dengan isu Akmal letak jawatan, ya, selepas Akmal letak jawatan, dia pula mencabar DAP. Itu. Kalau kita tengok, saya melihat ketua-ketua pemuda yang lain pun tidak bersama-sama dengan Akmal. Ya, saya tidak boleh bayangkan bagaimana bangang bodohnya Akmal Saleh ini, sahabat semua. Bila Akmal undur diri dari UMNO nanti, maka UMNO akan terus lemah. Risiko untuk Madani terus ditolak rakyat. Dan pemimpin ini telah menggelar langkah Muhyiddin ni sebagai satu master stroke. So, maknanya gambaran diberikan apa yang Muhyiddin lakukan ni sebahagian dari strategi besar